Sah. Oh, قصدك لون Nah. Pakai betiar. Ya. Pakaian yang akan lungguk kan tadi. Ya. هيك هون هيك هيك أوه، هيك. ليش برد برد، ما في لبس برد. من دون ثياب Bidun. من دون ثياب. Sepanjang masa kat sini tidak ada pakaian. Dan kadang-kadang untuk menghangatkan dalam keadaan kesejukan ni, dia akan peluk sama-sama semua. Itulah pilihan yang ada. تجي انت على اساس بدي واحد من الشريحه ولكن يصير يعص عليها هيك اصابعك هذول كلها تقطع هيك تهر يتعذب. Dan kadang-kadang bila dia tak campak makanan, dia akan buka pintu bawah ni untuk bagi makanan. Dan bila tangan tu keluar nak ambil makanan, masa tu ada pukul tangan. Memang sengaja. Satu perkara yang kita jangan terlepas pandang dalam torture ni ialah kesejukan yang sepanjang masa tidak berpakaian. Tadi Mutasim cerita dia nak makan pun tak boleh kerana lidah dia tak ada rasa apa dah. Even kalau nak baca Qul huwallahu ahad Allahu samad, takat tu je paling mampu nak baca sebab tak boleh nak bercakap dah. Dan dalam keadaan tu mereka sesama tahanan ni, tahanan akan dengar orang yang kena pukul, orang yang mendengar tu rasa sangat sakit. Bukan yang kena pukul sakit, bagi tahanan yang kena pukul dia rasa sakit je. Orang yang dengar tu rupa-rupanya itu lebih sakit dan menyakitkan kerana dia tak boleh buat apa-apa. Dan boleh kata semua tahanan kat sini sentiasa berharap bahawa inilah kematiannya. Dan tak tahu nak kata apa, hari ini pembahasan telah berlaku dan kita lihat bagaimana Muktasim sedang berusaha untuk memberitahu kepada dunia bahawa kejadian ini jangan didiamkan. Sebab tu penjara ni akan dijadikan muzium untuk cerita pada semua orang kejahatan yang dibuat oleh Bashar al-Assad.